Okey, hari ni Dila akan bagi tahu sikit pasal satu benda. Sebenarnya Dila ada banyak masalah tapi Dila tak nak merungut. Tak lama lagi Dila akan pergi ke suatu tempat yang pasti bukan dalam Selangor, luar Selangor. Senang cerita, Dila akan masuk asrama. Dan asrama tu dekat Perak. Sebenarnya bukan asrama belajar ke apa. Asrama tu untuk orang pesakit mental. Mana tahu lepas masuk asrama untuk pesakit mental ni Dila boleh sihat. So Dila minta maaf banyak kalau lepas ni Dila tak boleh nak buat video. Bukan tak nak buat video, tapi tak ada masa dan dekat asrama tu tak boleh bawa handphone.